Assalamualaikum guys. Kali ni kita nak main game horror digital circus. Digital circus. Kita main satu orang lah. Kita main solo. Clear solo. Okay, masuk ke sini. Okay, nice. Okay. Apakah nanti akan ada Kenshi pesulap merah? Tiba-tiba teleport. Kaget aku baba. The circus expert apa tadi? Wih, tengkorak badut. Badut. This one is different from the others. Send them in. Apanya? Oh, kita ada kat circus. What the heck is this place? Nampak apa ini? Jadi ini adalah Amazing Digital Circus, kata Ijaz. Penuh dengan kegembiraan dan gelak ketawa. Kita boleh panggil ni sebagai rumah. Rumah macam apa ni? Rumah tak ada elektrik, mati lampu. Tempat apa ni? Vegata. Macam mana kita boleh keluar ke bom ni kan? Itu bom ni. Well, there is a way. Finally. Oh, kita kena cari nama dulu. Takkan tak nama kita. Nama dia bom ni. Si badut mini. Jaxi. Vegata lepa. Oh betul, nama dia name machine. Machine nama. Harap nama aku tak boleh pelik sangat. Ni apa? Help me. Mana ni tak tolong. Nama aku siapa? Belum. Apa ni? Nama aku FLSHY. Gila aku bau dia minta nama tak pelik tu lagi nama pelik. Sentuh ha. Tak ada apa. Tak, aku ambil nama cepatlah. Jaxi kau buta kau. Nama aku just FLSHY. Aku susah nak sebut nama aku. Oh, great, you found it. Now we need you to clean graffiti. Oh, gambar-gambar. Lukisan seperti lukisan dekat bilik Kofmo. Oh, ikut bintik-bintik tu. SpongeBob. Apa ada tu? SpongeBob. Ni game horror ke game absurd ni? Oh ni exit dia tulis. Nak keluar lah kan? Aku nak keluar. No way out. Siapa manusia hitam ni? Dia tadi duduk bisik-bisik kita gedik lah. Tadi aku nak pakai VR pelik. Tiba-tiba masuk dekat digital circus. Seperti bom ni. Macam nak lalu Gila susah. Jax bayar tau. Demi kelinci ni. Aku buat kerja yang ampah ni. Wah, kejut aku. Ada suara. Tak tahu cakap. Ni rumah apa? You can call this home. You wasting your time. Betul lah. Jangan habiskan masa itu. Dasar kelinci dajal. Lupa kat sini tak cakap kasar. Dasar kelinci boy. Tengok tak aku nak cakap kasar dah hari ni. Dah tutup mulut aku. Boing. Betul juga Aku bersihkan benda ni ada guna. Cigui. Wih, macam nak ambil?
Gelap gila. Aku buta. Tak nampak. Satu dia. Macam nak ambil? Gambar tu kat dalam ni ya. Gila lah. Jess, bayar 1,000 ambil. Juga 1,000. Okey, naik atas pentas. Pom ni, aku takut. Saya abek. Hehehe. Kau kelinci dajal. Dah panggil aku Habib ni. Tu kenapa aku ambil nama tu? Apa guna nama ni? Rasa panggil aku Habib ni juga. Macam nama asal. Jeksi. Kelinci dajal. Okey, kita ada kat bilik ni. Stand perfect just still. Just apa ni? Oh, kita kena matikan sistem security. Guys. Pom ni tak boleh cakap kasar. Macam aku, kau nak cakap kasar nanti dia jadi siapa kau ada logo-logo tak jelas. Boing. Ha? Oh? Pernah tak main red light, green light? Oh, pernah lah. Buset, dia aku tiba-tiba cakap sendiri tak pernah. Siapa dia tak pernah main tu? Squid Game. Security system ni macam game tu. Green light, red light. Lah. Apa kaitan sistem security dan green light, red light? Pasal tiba-tiba berkeluar. Vegeta lepa pembohong. Bilik Habib. Kita panggil Zubel lah keluar supaya dia boleh tolong kita. Tadi apa? Oh, tak boleh gerak. Holy shit. Tembakan soce. Daisy. Give me your bands, waduh. Bila nak sampai? Oh. Oop. Nice. Aku takut. Home macam mana? Oh. Kaget lah. Ada gambar pom ni. Lepas tu gambar Veggie. Macam bilang kalau aku nakal lagi dah ada gambar Jets. Oh my god. Aku nak nakal. Masalahnya nama juga. Dah. Kenapa aku tak jalan? Aku. Tak perasan lampu hijau. Mati kau sistem dajal. Nice. Kita berjaya Vegeta lepa. Thank you. Don't worry. I'm the charge Jets. Jadi tidurlah dulu. Saya nak bilik aku. Muka kambing. Mana muka kambing? Kita masuk je bilik NPC ke bilik siapa ke. Tidur sekali NPC tu. Berkeluar daripada Digital Paradise. Gigi kau Paradise. This is hell, bobo. Rise and shine. Siapa tahu nak cakap rise and shine. Selalu dia pembuli. Sekarang dia nak kita bawa pom ni pergi kat istana depan. Lepas tu cari kunci. Tak, bukan kau banyak kunci dalam bilik kau. Jeksi. Kunci. Oh, boleh buka exit door. Taklah apa kaitan. Please. Oh, exit door patut ada, tak ada. Tengok belakang kita. Okey, kita kena bawa pom ni. Pom ni badut ni. Jom lah. Pastikan pom ni tu ikut kita. Sebab sini dah gelap kan pom ni. Aku nak semat ke pom ni je. Vegeta yang lain tak nak lah. Diorang jahat. Wih deh. Oh ya. Cahaya. Alhamdulillah. Cahaya kau jangan buta. Kejap aku. Apa ni? Hello. Kunci.
Mana? Sini. Pom ni? Atas apa tu? Jauh gila. Jom pom ni. Miau miau. Badut. Pom ni kau tak pandai panjat tangga. Dah jom. Ni aku buat. Badut gila. Sini. Ni si badut buta. Sini. 10 minit duduk dalam pom ni. Dah terjun balik. Kejap guys. Tak ada masalah sikit. Okey guys. Akhirnya ada pom ni. Sidak badut gila. Selesai. Ada si pesulap hitam. Bukan pesulap merah. Tapi pesulap hitam. Pom ni. Mana kau pom ni? Tidak. Ada kain. Kain ni. Ada kain si pesulap hitam. Aku takut. Pom ni. Panjat. Lari dah. Jangan datang kat kain si pesulap hitam tu. Yakin. Bukan kau berterbang. Pesulap hitam. Biasa kau pakai baju merah kan? Jadi aku. Tak ada korang kat digital saya tu korang suka apa? Aku suka single. Sebab dia lawak. Jaxi tak lawak lah, jahat. Aku nak balik ke rumah. Pom cakap betul. Aku pun nak balik. Apa kau cakap? Jangan kisah. Jangan risau. Kita akan balik kat rumah kita. Wonderful, epic, not boring life. Sorry guys, I should have given you a better warning. Angka tu. You think? Vegata. Kenapa tak kau je buat? Get some rest. Tidur lah. Betul juga. Terima kasih je. Kasih cadangan kat aku. Meskipun kau pun boleh. Okay. Buat sunshine. Lah, selalu dia suka bully orang. Ni tiba-tiba dia jadi baik. Ni kata pula dia jahat, suka bully-bully aku. Paksa-paksa aku, perhambakan aku. Jahat gila lah Vegata ni. Dia memperhambakan kambing macam aku. Aku suka kambing. Sebab tu channel aku kambing. Adakku suka kucing. Apa ni? Naik tangga? Serius lah. Naik tangga? Able. Dia tak nak tinggal aku. Dia cakap habisnya you kena have alone. Oh, dia sayang aku. Dia tak nak aku tinggal kat sini seorang. Dasar korang berdua dah ajar. Patahkan kaki. Belik. Naik tangga. Serius lah naik tangga. Tiba-tiba jumpa pintu keluar gitu. Bukan dia tepi ni. Kat tempat tu dekat mana. Tapi bukan kat tangga seingat aku. Panjat tangga. Lepas tu kau akan menemukan acid doll. Okay. Tinky Winky. Tipsy. Bala. Po. Dari tadi kek. Ui. Pesulap hitam. Kejap aku ada pesulap hitam. Kan si pesulap hitam. Bubble-nya mana? Ini kot bubble. Kangaroo, Zubel, Kinga, Ragat, Jeps, and Kafmu si badut hari demi hari. Tapi telah berlalu. Bulan dan matahari kita tidak tahu. Jatuh aku. Tini. Dah ni buat saat. Kat bawah tu ada siapa je. Macam ada benda lah. Susi baga. Ada biru-biru cahaya dia. Kau nampak tak? Kau boleh zoom. Holy shit. Kenapa semua ni? Kensi pesulap hitam. Sabi. Ada Ken.
Oh, aku tahu sebab berhalang dia. Aku gocek-gocek dia. Dia sangkut-sangkut lah kat barang-barang tu. AI dong. Dah tahu dia boleh terbang, tak nak terbang. Kan betul. Kita tak sangkut. Kita nak ikan tu. Bye-bye. Aku nak penangkan dia. Wow, berapa saat je. Aku nak exit. Tidak. Can si pesulap hitam Nobi pizza ni. Pizza tau. Nobi ni pizza ni. Dah aku kena lari. Okay guys, exit. Yes. Oh ya, aku berjaya. Freedom. Merdeka. What is freedom? Pom ni tak jelas ingat aku. Dia jadi kaku je kan. Okay, kita stop je supaya muat. Tapi tak payah. Tak payah habis ni. Tak payah. Hop. Tak payah. Hei, pom ni. Circus. Chapter 5. ... Mana kawan-kawan aku? What was that? Well, everyone, I should see if there are any more tests for me to do. Child release. Kat mana? Kena buang sampah. Kat circus. Sampah siapa buat ni? Ken, kau suka pembukaan aku? Dah layak betul, jangan penipu. Yang sepatutnya selamatkan aku. Malah aku ditinggalkan, aku sakit hati. Pom ni. Kau cakap kau tak nak tinggalkan aku, tapi akhir sekali kau tinggalkan aku. Pekerjaan ini membosankan. You are alone now. Jahat Jexy. Ni baru betul dia. Sekejap just skip. Pom ni? Is that you? I'm free. Aku bebas. Memang kau bebas. Get to the exit. Okay, jom. Kita lari. Pesulap hitam. Aku nak lari daripada pesulap hitam. Semua kawan-kawan, jom ikut. Lari daripada pesulap hitam. Kuatkan sikit lawan dia dagu. Tidak. No. Aku takkan jatuh. Instead Habib noob. Nak Habib noob. Right guys. Betul tak? Ke aku je berangan. Nice, aku nak lari daripada circus. Aku tak nak jadi badut. Aku nak jadi kambing. Mak suka makan. Pesulap hitam. Aku elak ketek dia. Bubble buih-buih ni susah sebab bulat. Aku mana mahir lompat-lompat kat benda bulat kat Roblox. Dia ada mata-mata. Makhluk abstraksi. Orang banyak abstraksi menunggu. Banjir abstraksi. Dia menelan segalanya. Aku kena lari sebelum aku abstraksi. Oh no. Pakcik, aku jadi airborne. Chapter 6. ... Apa lagi ni? Oh no. Another failure. Label system. Kejap guys. Wih, guys. Kita dah terbang. Maksudnya kita dah bangun. Daripada mimpi. Alhamdulillah. Tadi nampak bangun kat hospital. Takkan aku main VR kat hospital. Dan
Oh, kita pakai VR baru kita test. Nah. No. Nampak kereta guys. Kebakaran. Rumahku. Tengok ni pakcik polis Rumahku. Dia cinta dibakar. Ni orang baik ngemeng tadi. Siapa kau, ha? Aku rasa pening. Engkau. Bunyi apa tu? Ha? Tamat. Wow guys. Siapa tahu aku ni. Betul. Nice. Escape ending. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye. Kinga? Jengkel? Kenapa ni? Kinga? Si bidak catur gila. Nak kata tamat dah sudah. Okey, baru tamat dah sudah. Okey. Bye bye.